airport, lalu anda mula masuk, dah sampai ke Balai Ketibaan Antarabangsa. Yang pertama tadi nampak dah mula ada hidangan antarabangsa. Kalau nak dikatakan berkenaan dengan senarai sajian, senarai nak disenaraikan jumlah masakan, memang banyak. Di mana-mana hotel, di mana-mana tempat untuk buka puasa, memang itu adalah antara poin-poin yang diketengahkan. Tetapi di Tenera kita rasa satu poin yang kita boleh sentuh untuk menggembirakan semua pengunjung kita ataupun tetamu kita adalah melalui konsep yang kita boleh recall balik pengalaman mereka berbuka puasa di Hotel Tenera. Kita bukan hanya berusaha untuk menyediakan sajian yang baik, cita rasa yang kena dengan cita rasa semua tetamu kita. Dalam masa yang sama kita nak ketengahkan experience, pengalaman berbuka puasa di Tenera yang insya-Allah akan dikenang sampai bila-bila. Dan ini adalah merupakan satu cabaran kepada saya dan juga tim untuk mengekalkan prestasi inilah, untuk mendapat persepsi dan juga imej yang baik di kalangan para pengunjung kita, sahabat.